اللهم يا عليم يا حكيم يا رشيد 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 يا عليم يا حكيم يا رشيد. Ya Allah, alirkanlah kebijaksanaan ke dalam minda anakku agar dia dapat menjawab dengan penuh hikmah dan kejelasan. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana dan Maha Memberi petunjuk. Ya Zahir, 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 Ya
ظاهر يا 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 ظاهر. Ya Allah, nampakkanlah jawapan yang betul dan tepat di dalam fikirannya. Bukakan baginya apa yang tersembunyi, supaya dia dapat melihat kebenaran dengan jelas. Sesungguhnya, Engkaulah yang maha menampakkan segala kebenaran. Ya Fattah, 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 Ya Fattah. Ya Allah, bukakanlah mindanya seluas langit dan bumi. Lapangkanlah dadanya agar dia dapat melihat semua jawapan yang benar tanpa kekeliruan. Sesungguhnya, Engkaulah yang maha membuka segala pintu dan jalan. Ya Bari, 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 Ya Bari. Ya Allah, aku serahkan seluruh jiwa dan raga anakku hanya kepadamu, untuk Engkau atur dan urus dengan sebaik-baiknya sepanjang peperiksaan ini. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengatur dan maha menyusun segala urusan dengan sempurna. Ya Allah, Kau uruskanlah otak, minda dan jari jemarinya, supaya setiap tulisan dan jawapannya berjalan di bawah pimpinanmu. Ya Hadi, aku yakin hanya kuasa-Mu sahaja. Ya Allah, aku tiada daya melainkan dengan pertolongan-Mu.